Lagi satu, apa yang istimewa lagi? Korang tengok sini dia ada ni kan, lubang ni kan. 1, 2, 3. Korang boleh pasangkan dekat atas ni guys. Kita tinggal pumpkan je lah. Okey, dia akan jadi macam ni guys. Dia ada jenis punat dekat sini kan. Kita just attachkan saja. Korang just masukkan saja. Lepas tu korang tolak ke belakang. Dia akan lock. Barulah selesa kan sambil-sambil baring tu kan. Bila korang tengah main baring tu, boleh sandar lagi guys. Letak depan TV kan. Siap boleh ada tempat dia punya armrest ni. Untuk dia punya material ni jenis baldu tau. Boleh basuh kalau ada kotor-kotor ke, anak kencing ke, muntah, boleh basuh balik. Dia ada bagi 2 bantal lagi ni. Yang bantal ni korang kena tiup manual lah. Bila aku lompat ni, sama je macam kat tilam rumah korang tu. Sebab dia empuk tau. Contoh bila aku baring ni, korang tengok dia ikut korang punya bentuk badan tau. Dia ada single, double, king pun ada. Yang aku ambil ni king. Lepas tu yang jenis upgrade version, siap ada tempat armrest, tempat sandar ni. Harga murah, korang boleh tekan link kat bawah.